business class ada ada business apa? Airline ni. tak betul, kita kat business class. Yelah, apalah ni Ju. Kau flight mana Ju? Salah. Biasalah. Dia macam sangat long flight Okay, sangat. question seterusnya. Terusnya je. Questions 2. Ya. Modern relationships in. Lah, aku baru nak minum. Terus tanya relationship. Okay, modern relationship. Bagi Apple minum dulu. Tak payah, biar je. Okay. Modern relationship in specifically 2026. Not 1980s ke 1990s Love standard and emotional. I nampak ada cuit-cuit tu. Love standard and emotional availability. Apa korang nak komen? Okay, I nak tanya. Okay, sorry question. Okay, dating sekarang kan memang ramai macam connected. Tapi kan kenapa macam ramai lonely? I terfikir soalan ni. One life lonely girl. One life lonely girl. Okay, I rasa okay, so now apa? Dah tanya dah kan? Okay. Yes. Dekat sini. I Macam tak sampai. Dia tunggu topik itu. I literally wrote the book. My first Yeah, the first one. relationship. Okay. Itu memang aku buka aib. I sebelum kau kenal aku dah buka aib aku sendiri dah. My Ya first book. Allah. Aku macam, aku empat chapter tu aku buka aib. So now status saya sekarang single. Betul single. Wow. Tapi I learn a lot from my previous relationship. Apa single? Single. Okay. Okay guys. Apple single. Apple Green Luna single. You can check it out. Alright. About her. Ya ampun. Takut aku baca komen tanya ke bawah ni. Jangan macam korang dua. Okay, single. Tapi that's why I cakap single at this age. Tak macam I single zaman dulu. I masih ingat ada one of my friends tu cakap, kau ni apa, kau jenis tak boleh single ni. Which apa dia cakap betul. Break up mesti ada. Mesti ada orang akan ganti. Kau jenis Bulan lawa. She pula lawa. Dia pula lawa. Wangi. Terus sendiri wangi. Berapa? 3 perfume tadi Daripada Arab. mahal. So macam apa aku nak cakap lu? So dia cakap dia tu Mesti ada. dia cakap tadi Kau tengah kau boyfriend. memang kan ada pelapis kau ni. Tapi kali ni dah bulan berapa dah ni? Ada dekat bulan 6 dah ni. Tak ada pelapis lagi. Jadi dah berapa lama single? 6 bulan. Alah. Baru 6 bulan. Ayo, 6 bulan. Okay lah. Tapi That's a big achievement. Ya. Achievement for me. Betul. I pernah break up sekali. Seminggu lepas tu I paksa diri cari, which is very bad. Rebound is very bad. Don't do that. I buat tu because status. I tak suka single. Komen yang murni-murni ya guys. Tolong please be nice to me. Saya baik. Saya baik. Dengan apa je I keluar. Ada satu. Kena I keluar. So bila I stay single ni, one thing that I realize about modern relationship ni yang ni dari segi penceritaan my circle of friends I tak name anyone. When we talking about modern relationship you will be surprised ada lelaki dan wanita bercinta. I kena buat very specific. Lelaki dan wanita bercinta, but they are okay for open relationship. Maksudnya boleh dengan dia ni boleh bercinta lagi dengan orang lain. That is very modern Aku nak mengucap tapi bukan Islam. Aku cakap, oh Jesus Christ, gitu je. Aku nak mengucap, aku bukan Islam. Tapi bila I dengar, are you sure? Okay, that is a relationship. Yang dah kahwin, ada juga. Still. Ada. That is very modern to me. If you ask me that question, modern 2026, aku macam Sekejap. I tengah brain. Yang dah kahwin. Yang dah kahwin ada. Ya. Ada. Aku baru handle seorang. Ni. Perempuan ni perempuan ni is someone that I know. The husband, of course lah, bila I dah kawan dengan isteri dia, of course I kawan dengan husband dia kan. Dua-dua minta tolong aku. Tolong cover aku, babe. Aku ni macam mana? Yang sebegini, yang selalu dia lepas dengan batu, hinaan, cercaan daripada netizen. yang masih single sama Abang bulan. sampai terbawa apa? Bila dengar suami isteri call Apple backup aku jawab. Takut nanti tahu. Si husband pula
tolong backup aku ni. Kau dia tanya kau, cakap lah. Aku dengan kau kat kedai kopi ni. Tersepitnya. Dah sepit. Ya, Sampai luar ni. patut kecil lah sekarang. Kau patutlah steward passenger sebelah ni pindah ke sebelah tadi. Kau business class kau tunggu kau Ayu. Betul. I tak menipu. Kenapa aku nak menipu? Benda memang berlaku. Betul. Itu yang couple berkahwin. Yang couple bercinta banyak lagi modern. Apa lagi modern yang kau nak? Aku macam ada cakap pasal relationship, alang-alang kita cakap relationship ni, aku paling tak faham You guys can comment and say what you want. Aku paling trigger tengok lelaki suka duduk dalam kereta waktu malam, parking kereta main handphone. Lama pula tu. Kenapa tak main handphone dekat rumah? Maksudnya kenapa tak main handphone bila kat rumah? Maksudnya orang tu kira dah kahwin ataupun dah kahwin lah tu. Bapa orang lah tu. Kalau dia komen, kalau ada yang komen, suka hati aku lah, aku dah duduk dalam kereta pun masalah. Untuk apa? Healing. Kau ada masalah, nanti naik Kau atas tak boleh gaduh. dekat ruang tamu. Nak. Kau bayar installment rumah tu berapa sebulan? Itu yang kau beli rumah. Yang kau sewa bulan macam mana? Ada benda lah dia hide daripada isterinya, partnernya. Aku paling pantang tengok lelaki. Perempuan setakat ni belum. Kalau dah, maybe aku dah ketuk pintu kot. Apa kau buat lama-lama ni kat kereta? Akak sibuk kenapa kak? Betul juga. Kita buat dah. Try lah, try. Okay, main handphone. Apa? Aku dah lama dah ni. Turun tingkap. Ni tak nak ni, apa ni? Tak ada. Bukan sikit je. Okay. Saya dari tadi tengok lama kat kereta. Tak ada oksigen nanti. Ada aircon. Wah, minyak naik lah. It's okay, budi banyak. Lain apa handphone ni? Tak mau balik rumah ke? Yang you sibuk kenapa? Ni handphone saya, kereta saya. Tak nak pergi lah, sibuk hal orang. Ini bukan you ada dekat atas orang dekat rumah ke? Atas orang lah. Atas tak ada. Tak ada. Netizen. Record. Gaduh. You kenapa nak sibuk sangat? Suka hati aku lah. Ayah ni suami kata suami ni pagi I ya ke? Aku paling pantang. Betul. Ya, Berapa orang macam Ayu memang kena macam tu. Perempuan memang tak pernah tengok. jarang lah. Lelaki. Ya betul. Banyak Betul. Dekat area kondo, aku tengok kat tempat parking. Muka dia Jaga duduk kondo tu jangan nampak kalau Apple. si isteri si isteri lah especially Jaga-jaga. Jangan nak. dia ada banyak senario tau. What if dia cakap dengan isteri dia, okay nak pergi luar kejap nak beli barang, tapi sebenarnya dekat kereta video call. Takutnya tak nak kahwin. Aku bukan nak menakutkan, bukan nak menakutkan, tapi reality Betul single Apple. Oh, Juju pun single. Okay guys, Juju macam yang single. Single teman tak nak. Tak nak. Tak Tak nak. nak. Takut. Sebenarnya lah takut. Okay, single. Cuba teka. Relationship. Aku tu mana? Jangan kita nak berhenti je. Facebook. Relationship status. Single. Apa Connected. Open relationship. Ayu lebih memilih untuk menyayangi diri sendiri. Jawapan atomik dia bagi kat kita. Banyak aturan. Ya betul. Single. Sebabnya tipulah kalau kita kata tak ada yang datang. Betul. Tipulah kata kita tak nak menerima kehadiran orang yang baru dalam hidup kita. Tetapi terlalu banyak aspek yang perlu diperhatikan, especially as a single mom. Kita kena cari orang yang memang boleh terima anak kita. Kita kena cari orang yang family dia boleh terima diri Ayu sendiri sebagai single mom. Kena terima anak Ayu. Sebab kalau Ayu tengok ada je kawan-kawan yang single mom bila berkahwin, family tu tak terima, tak welcoming pun anak diorang. Betul. It's very hard sebenarnya. Tipulah tak ada rasa sunyi nak berumah tangga semula. Sebabnya Ayu sangatlah seorang wanita yang sangat mencintai kehidupan berkeluarga. I love to handle family. Can see that. Yes, I love to buat all kerja rumah, pengurusan rumah tangga tu memang I sangat suka buat. Tetapi macam I cakap tadi, bukanlah sesuatu yang mudah. Dan jujur tanya tentang modern relationship kan? 2020. 2026. I rasa Macam macam Apple cakap dia dah tak sama. ya, memang tak sama. What do you think about it? It's very hard tau Jo. Sebabnya untuk age yang macam sekarang ni, kalau Ayu cari yang memang dating for married.
No hanky-panky. No. Alright. Same. And I pula jenis bercinta orang dulu no. Maksudnya bila I dah Dulu commit dia dengan tunjuk you, aku. Ya, aku betul. Ya. Dulu tunjuk aku. Kau tunjuk dulu sekali. Kita orang sama dulu. I tua dari dia. Ya, betul. Tua dari dia. I 41 yang. Alamak. Okay. No, it's okay. Dulu. Okay. Masa I bercinta dengan Okay. tunjuk sikit. Dulu. Okay. So kalau macam kita tengok kan, macam parents kita punya percintaan rumah tangga mereka bertahan 20 tahun, 30 tahun. Ya. Sehingga ke akhir nyawa. Macam my late mom and my late dad. Kan. Tetapi untuk sekarang ni, I lebih melihat okay, ini bukan spesifik lelaki ataupun wanita. Kedua-duanya apa yang Ayu melihat adalah konsep orang moden sekarang ni, they look who can provide you first. Second, sometimes I tak faham apa yang diorang nak dalam perhubungan. Contoh, kalau mungkin around our age kan, kita nak mencari orang yang boleh susah senang dengan kita, yang boleh ada dengan kita waktu kita sakit kan, yang boleh menua bersama. Macam tajuk lagu pula kan, menua bersama. Boleh buat single lepas ni. InsyaAllah. Okay. Tetapi untuk mendapat pasangan yang tepat tu memang sangat susah. Ayu kenal ramai sangat orang je. Tetapi tak ada yang mungkin juga Allah tu belum hantarkan orang yang tepat. Macam I cakap tadi, dia tak bagi sekarang sebab mungkin kita belum ready. Kan? Mungkin dia akan bagi kemudian dengan hadirnya seorang lelaki yang baik, yang boleh menerima kekurangan Ayu, kan, yang boleh menerima anak Ayu. Itu yang paling penting lah. paling penting. Betul. Ya. Sorry, I potong. I rasa in your case, you lebih memerlukan lelaki yang the real alpha, tapi yang boleh buat you feel safe compared to Correct. provide. Yes. You lebih memerlukan protector instead of provider. Yes, correct. Sebab you are too independent. Duit and Yeah. everything you boleh cari. Yes, So you betul. memerlukan protector. Yes, betul Ju. Sebabnya for me, if let's say you hanya orang biasa, kerja biasa, I still can accept. If you bukan kaki perempuan, okay, you bukan kaki pukul, you boleh terima kelebihan kekurangan I. Macam I cakap again, you and your family can accept my son. Because throughout this journey, my son banyak sacrifice untuk tak ada I dengan dia. Betul. So now, there's time yang I sentiasa ada dengan dia. Dia duduk dengan I sepenuhnya. So, for me, anak I tu lebih penting. Kalau lelaki tu tak boleh terima, it's okay. You, please, you can go. The door is open. I never force people to stay with me. Yeah. So, begitulah. So, untuk modern relationship tu, Betul lah. Better korang stay. What is the status that you have now? yes, betul. Sebab macam I sendiri, I hopeless romantic. I memang old fashioned. Who doesn't? Of course. And I everyone. conservative. So sebab tu kenapa I cakap I single, sebab modern relationship is very scary. Yeah. Macam you cakap, macam you ada partner, you boleh ni semua. I pun terkejut. Tak faham ke? That's what I cakap. Tak tahu apa yang dia nak cari sebenarnya. Betul. Kan? But because I believe, contoh, kalau pasangan you ada kekurangan, duduk berbincang, bagi tahu. Yeah. Kan? There is an effort. Betul. Yes. Relationship is about effort. Yeah. Tapi tak ada ni yang But kalau you perasan lah, contoh ni kalau I cakap macam bagi kita lah untuk lelaki kan, lelaki very hard untuk mendengar luahan seorang wanita yang independent. Ya. Dia lebih memilih untuk berfikir yang kita ni nak memberi arahan. Kalau nak kata dari segi penyampaian, tak mungkin. Sebab kita perempuan, kita know how to play the role. Right? Kat mana nak perlu tegas, kat mana nak berlembut, kat mana nak manja. So, but most of the guy, it's very hard untuk terima pandangan dan luahan. So, macam mana you dah hidup bersama? betul. Kan? Sebab for me, Jo, I dah pernah gagal sekali dalam rumah tangga. So, I don't want to gagal second. Tak nak repeat balik. I tak nak repeat dah. So, for me, better Dah I tu. being like this
sampailah kalau kata Allah kata inilah jodoh kau, You, I terima. Yeah. But if tak ada, it's okay. I really want to have a better life, especially Peacefully. mental health. Yeah. And just live with my son. That's all. Yeah. Itulah your priority sekarang. Yes, correct. Sebab I rasa for someone like you yang you write anxiety, you ada like suicide thought, itu adalah fasa yang macam paling teruk tau. Betul. You The dah lowest point. emotionally Yeah. dah Match. So untuk someone yang bukan cakap biasa-biasa, maksudnya macam cakap tadi alpha, ramai lelaki yang rasa macam dia alpha, tapi Yeah. real alpha, the real alpha, Yes. The real alpha. the real alpha. They know how to handle his woman. Yeah. Yeah. Sekarang ada juga yang budak-budak ni sekarang because I'm also on Budak-budak. Tinder. Yalah, I on Tinder. Yang so aku banyak yang Ya, dia Tinder. You all kalau tahu tu so right. Okay. You ada dating apps. No. You okay? So I tak pernah ada. Aku I tak ada ni. Aku So, buka I I nak- sendiri. I nak tahu pasal dating apps. Okay, good. I'm about to tell this. Yes. Yang Tinder I memang gambar I semua, and then I am very easy access information I semua dekat internet. I tak boleh nipu. I satu orang dah kenal lah. So yang Tinder yang teen I tu banyak umur 20, 21, 24, 25. Aku lahir maybe maybe umur aku 10-15 tahun. So dia orang cakap, sure ke you nak I ni? Dia cakap macam ni I love matured woman. Okay, and then cubalah kita bagi peluang. Komen yang murni-murni. Dia dah kau suka panggil netizen So I love mature woman. But one thing about young boy who state the statement macam I love matured woman, tapi you yourself tak matured. Macam mana you nak in a relationship kalau you tak matured? Dia tak faham. Dia sebenarnya cari matured woman sebab apa? Apa ni? Sebab apa? Untuk jaga dia. Jaga dia. Selain daripada tu. Ada apa lagi Ayu? Aku tak tahu. Hebat kau Ayu. Kebanyakan lelaki yang muda mencari matured woman sebab financially stable. Dah stable. Dah stable. So dia tak perlu berfikir, okay, nak belanja girlfriend aku lah, keluar makan je lagi. Tengok wayang lah apa. Di awal-awal kemunculan single dulu, kebodohan tu memang salah satu. Benar. Sedarah dengan diri tu. Yeah. Sampai sanggup beli Nike kasut untuk dia. Love. The fish son, anak ikan. The fish son. The fish child. Beli kasut. Dengar dulu. Walaupun kena tu lepas dia cakap I dah bosan dengan you, aku minta balik. Dah bosan. You minta balik? Duit aku minta balik. Macam ni minta apa? Serius saya minta. Kau rasa duit aku minta Okay, balik? You minta macam mana? Dah lah. Kau pulang kau balik mama. I think it's best for you return it back. Remember we have all our photos and videos together. Oh, my Komen dearest yang murni-murni. And then kan bila ini suka nak pinjam duit, suka nak minta bayar gym membership, Ya Allah. aku minta Mahal ya? fotokopi IC dulu. Aku tak nipu. Because dia cakap you I pinjam duit. Macam hari tu boleh top up tak? Belum apa lagi minta top up. Najis. Apa siapa? Itu JJ. top up apa yang kau cakap ni? Sekarang semua bayar bulan sekarang. Ya kena. Aku terus Masih wujud. I tak tahu itu wujud. wujud. Aku cerita aku terus block. Unmatched block. Kau gelak kau Ayu. Pastikan kau jangan ada on Tinder Yang inilah. Tak semua dekat Tinder yang buruk. Komen yang murni-murni. Tolong baikkan. Tolong baik. Saya jangan. tak sempurna. Ya betul. Korang kan because ini untuk membuka mina-mina wanita kat luar. Ya betul. Tolonglah belajar daripada Sebabnya, kesilapan kan, saya. Jojo, and Apple, wanita ni bila dia dah bercinta, dia dah mula suka, dia akan jadi
Bodoh. I selalu cakap, kalau bercinta jangan bodoh macam aku. I selalu cakap dengan kawan perempuan Kan, I. Apple Ayu, I pernah melalui fasa tu. Ya, Yep. polos. Polos tu apa? Macam lurus. Oh, betul. Oh, bahasa Betul, bagus betul. Ya. Bukan bodoh. Actually Tak, sebab I kat sebelah. lah. Tapi sebenarnya betul juga. Kenapa je? Bodoh sebab lelaki. Kan, pillow talk menjadi pillow fight. Tapi bagus. Bila you tak ada lagi that kind of No, sebab tu I belajar. I learn a lot. Hmm. I learn a lot in a hard way. Bagus lah you Modern tak ada lagi relationship. kat luar sana ada Okay. sikit jangan jadi bodoh bila bercinta. Kalau bodoh time kahwin tak apa, at least dah kahwin. Tak boleh. Bila bodoh tu at least you matang. You kalau you rasa tak boleh take it, you should know what to do next. Kalau bodoh time bercinta, dia macam tak rugi apa-apa. Kau tak kahwin lagi. Betul. Kau Just tak masuk stop it. Kariau. apa guna? Satu lagi macam Wirda, shout out to Wirda yang I dengar dekat, I think it's okay for me to say Shikot Podcast, the Singaporean punya Shikot Podcast. Dia selalu cakap macam ni, time frame untuk bercinta jangan lama sangat. 2 tahun. Kalau dah 2 tahun, kalau tak ada dia bawa kahwin, yang perempuan kalau dia tak bawa kahwin, putuskan. Saya setuju. Kenapa kau nak stay lama dekat relationship? Wirda tu jauh muda daripada aku. Wirda dengan Sofia ni. Korang kenapa? Bulu. Wirda dengan Sofia dari Kau kan ni yang sedangkan aku. Betul. I beritahu dengan adik-adik I, anak buah I yang perempuan cakap, kenapa kau nak jaga relationship sampai 5 tahun, 7 tahun? Kau tersadar kau perempuan tau. Kau tersadar lama sangat relationship tu kau tak kahwin. Kau nak simpan, kau nak dapat apa? Dapat daripada ni, anugerah daripada kerajaan kita. Lama sangat bercinta. Zaman kita dulu, bukan zaman Ayu, zaman kita dulu bercinta. Kalau 7 tahun bercinta, kita bangga. Ingat tak cerita Basrah dulu, Faradiba dan sakit pula hatiku. Selama 7 tahun I dengan you, macam ni you buat I, kata si Faradiba. Kau tahu tak cerita tu? Kau dah lahir tak? Cerita pasrah kan? Pasrah. Era Fazira. Dengan Wilma. Cantik dulu. Sekarang dah ni kan. Masih cantik. Masih cantik. Masih cantik. Ya. Elok sikit. Komen kat bawah ni banyak. Ya. Tolong baik dengan saya. Tapi betul zaman dulu kalau bercinta lebih pada 5 tahun, 7 tahun. Kalau lagi-lagi 10 tahun. I dah 10 tahun in relationship dengan dia. Bangga. Sekarang jangan Ingat 2 tahun je macam kau punya test period. Betul kalau 2 tahun tu masih tak ada nampak vision dengan dia, Probation period. probation period. Terminate. Dah lah tu kawan je lah dengan dia. Kawan pun tak payah. Boleh tahu. Tak tahulah apa kata Kenapa tu? Kenapa keluhannya pernah juga kan you lebih daripada 2 tahun. Of course. Komen kat bawah. Komen yang tak murni. Pernah Ya, sebab macam cakap tadi, I ni sangat loyal tau. So bila I dah choose you, I will choose you forever. I akan terima kebaikan kekurangan you. Tetapi bila macam you start dekat hubungan tu terlalu lama tanpa parents tahu, yang mana umur kita pun semakin meningkat. That's the point, yes. So I rasa Not macam memang sayang, tetapi kalau hubungan tu tak boleh bawa ke mana-mana, then enough. Duduk bulu. Okay. Yes, betul. I setuju dengan you. Ya, bukan sebab kita nak berhenti tu sebab kita tak sayang. Kita sayang. Tetapi kalau kita sayang je, tak ada apa-apa untuk step forward, is really waste your time. True. Okay, open your heart. Betul. Okay, open yourself. Lagi banyak lagi. Banyak. Walaupun I cakap pasal bodoh tadi, tapi banyak lagi lelaki kiriman syurga di luar sana. Ada, jangan tak ada. Ada Ayu, ada. Ada untuk kita. Akan ada, percaya. Akan ada lelaki yang green flag. Tak semua lelaki red flag Saya ada. Macam mana yang tadi tu? Cakap dengan you tadi tu. Alamak, tu green flag ke red flag? Yang lelaki mana? Yang tadi off record tu. Okay, apa ni? Banyak lelaki sekarang white flags. Ya, betul. White Betul. flags. Tapi memang ada juga green flag. Memang ada. Percayalah, ada juga few of my friends So, I yang masih lelaki. ada harapan. Ada harapan. Of Kau course, jujur. of course. Kau pula harapan apanya? Memang harapan. Harapan apa? Harapan menjadi. Betul lah. Dia memang macam tu. So yang penting sekarang, pilihlah
yang Pilihlah aku jadi pacarmu. Yes. Ada bulu. Ada macam tu. Ingat that is a relationship lah. Ya, betul Jo. So conclusion untuk modern relationship 2026. Remember, know yourself, and do you think that relationship worth it for you to carry to the next step? That's it. Setuju. Love. 100% setuju. Fikir bulu korang memang bantu otak aku. You cakap jangan bulu korang. Bahaya bulu ni. Kita tak jangan. Komen yang boleh saja. Okay. Anu pula. Okay. For me I sangat setuju dengan apa yang Apple cakap tu. Know your value. Okay. Value. Know your value. Jangan you stuck and drag yourself untuk hubungan yang toxic, Betul. untuk hubungan yang tak ada hada tuju. Ya. Macam saya cakap tadi, memang kita sayang, memang kita cinta, tapi kalau hubungan tu tak ada hada tuju, we need to stop it. Yep. Ya. True. So if let's say kedepannya dia datang semula, membawa sinar yang baru, maybe masa tu kita pun tak ada sesiapa, mungkin kita boleh accept dia semula. Tetapi for now, sebab semua dah dekat fasa selesa. Kalau dah lebih daripada 2 tahun, itu dah fasa selesa. So jangan teruskan lagi. Ya. True. Terima kasih. Very good. We always kena tahu value kita. Betul. Value. Ya. Tapi in everyone out there. 2026 inflation tinggi. Up sikit. Up sikit. But back to what Ayu said, value is very important. Like each of you out there, tak kira lah kau laki ke perempuan ke apa ke, value yourself. Yeah. Because this target podcast not only for women juga. Betul. Kita ada banyak jenis orang yang dengar ni. Yeah. So laki perempuan, you should know your value. Lelaki perempuan ya, je. betul lah. Malaysia. Yes, you should know your value. Once you know your value, then you know where you want to put yourself in that relationship, in that friendship, in that marriage. Komennya baik-baik saja. Komen yang murni-murni. Kurma yang murni-murni sahaja. Yes, okay, faham. And just like that. And just like that, seharum bunga. Kau nak lagu hantu. Okay, DJ, teruskan. Dah je. Dah habis. Dah habis. Okay. Dia Sejam kat sana okay. Okay, dia okay. Kita boleh nampak kaki dia je kat sana. Okay, okay. Dan perempuan kita sedang mendarat. And cross check. Okay, cross check. Aku Okay. passenger, bukan kru. I akan buat landing announcement. Can I just say something? I really adore two of you and all, walaupun bekas cabin crew, everyone lah yang pernah jadi cabin crew. I just want to say I'm so happy to know that you guys are there to service all of us in your best service ever, to make sure that we are your priority. You guys always be someone that I really look up. You all punya komitmen bekerja, the way you carry yourself. Once you a cabin crew, you will be forever cabin crew. Nampak? Yang ni memang nampak. Walaupun the wing has been unclipped from you, but still nampak. Tengok pembawaan dia. Ini semua disiplin daripada jadi bekas cabin crew tau. Terima kasih. I always be there. So shout out to all the cabin crew around the world. I'm sending my love to you. Thank you so much. Teruskan. Dulu. Tu naik pula. Okay, Bila dia cakap macam tu, I teringat kita make the short and quick one. Okay. Any funny experience you Dekat sepanjang flight. menjadi passenger? Jadi passenger. Kalau boleh ingat. Aku Siapa yang ingat dulu? Kita make the For me, sepanjang actually situasi tu tadi berlaku. Yang you pindah tempat tadi tu pernah berlaku dekat aku. Yelah, I faham. Aku pula kecil macam mana. patutlah tadi I cakap tak habis lagi. Dah kau pergilah. mana? So dia macam ni. Yang passenger ni kecil dia macam cabin crew yang kat sana tu. Cabin crew yang kat sana tu kecil dia. And then sebelah sana pun lebih kurang comel macam aku juga. Dah jadi burger. Dia jadi burger. So aku kat sini, dia kat sini. So flight ni dari New York ke Hong Kong tau. Ya Allah Jauh. Rabbi. Tapi bukan Islam ni pun pandai nak mengucap tengok dia. So tak tahu dia kira bagus. Dia tahan situ sebelum flight tu nak bergerak kan. Somehow I rasa dia tak pergi tahu. Dia tanya cabin crew,
Maybe dia cakap boleh pindah ke tengok saya burger. Maybe dia cakap macam tu lah. So dia pindah. Lepas dia pindah, tak tahu kenapa, maybe makcik ni pun pindah juga. Makcik ni pindah bukan sebab tempat. Maybe dia dengar aku berdengkur agaknya. Aku rasalah dia tak boleh laser bunyi enjin. Bunyi dia tiba-tiba kenapa bunyi enjin flight ni lain macam. Rupanya sebelah aku. So dia pilih ni cerita betul Dia long flight banyak cerita. Long flight banyak cerita. Dua orang ni pindah. So aku syukur I ada post dekat IG I memang satu row tu aku punya. Tak perlu aku business class ni. Aku memang dah business class. Tapi you untung lah. I untung. Tapi I salute lah cabin crew macam tak mempersoalkan. They understand. Because what I know, correct me if I'm wrong cabin crew, especially kalau macam I yang badan comel ni, I akan minta extended station seat. Tapi korang tak boleh bagi tahu dulu. Maksudnya kita orang kalau, because I heard from my cabin crew friend, kalau korang sebut dulu macam tak tahu you aware offend people. So I memang minta extra comel tu. I tak nak cabin crew. I paling benci buat cabin crew rasa bersalah. Enough people make them look macam kan diorang selalu buat cakap ni waitress dekat atas. I paling benci dengar tu. That's why I selalu I jenis passenger yang selalu backup cabin crew. I notice that. I memang selalu. That's why cabin crew banyak sayang. Cabin crew Evergreen Luna. Ayo IFS. Untuk semua stewardess kat luar sana, jangan lupa follow Evergreen Luna. Kat sini nanti Jujur letak. Tu kan Jujur sorry panjang sangat aku punya nombor kelima. Ya, gitulah. Betul. Yang pasal extension seatbelt tu, kadang-kadang kita tahu, tapi kita takkan, normally I takkan, do you need extension seatbelt ke apa, tak ada. I akan tunggu dia minta. Betul. Ataupun masa nak take off, masa check cabins, I akan check tu semua. You can fasten your seatbelt. So kita akan tanya macam tu. I need extension seatbelt. Ada juga yang tak sedar diri Ya kat luar sana, kalau kau dah besar macam aku ni, kau kena, the tips is easy. Kan ada, can help me girls? Apa nama benda tu? Armrest. Kalau kau rasa puff ni dah keluar daripada armrest tu, pandai-pandailah kau. Hello miss, kau berbisik lah dengan cabin crew. Diorang ni ada bijak otak diorang tak bodoh. Can I extra bed? Macam tu. Kau kena sedar diri. Kau dah lah bayar tiket untuk satu kerusi. Kalau armrest tu dah terlebih kau punya comel dekat luar, kau faham lah, kau minta lah. Betul lah, logik. I kena ajar yang kat luar, educate yang kat luar tu. Selalu educate. Kena educate yang comel macam aku. Ingat I berbadan gemuk begini bukan malas. Memang dah badan aku macam ni. I cuba untuk hidup sihat, tapi dah comel gini. Nak jangan. Gapo. Ayu dah tak ada nafas. Dia tak ada ingat, the tips kalau the armrest tu apa armrest armrest sudah ke sini, and yang comel lebihan tu dah keluar sikit, kita panggil muffin top lah. Kuih muffin Muffin top. kau cakap kau macam kuih sekarang ni. Kau gelak je Ayu. Kau orang dengar ni kau cabin crew dah gelak kat belakang. The tips dia memang tip macam tu. Betul. Dia kena sedar diri. Kau panggil aku kuih lah. Takut sih. Dia dentum dia muffin ni. Muffin top. Muffin. Aku kan lebih rela to be honest orang yang comel macam aku ni daripada aku cium bau-bau yang tidak menyenangkan. Ya Allah. I respect cabin crew yang boleh tahan bau yang tak payah cakap apa, kita tak nak kena ni. Kau yang baik-baik saja. Yang berbau yang sangat semerbak. Macam tu. Kadang kita kena ambil cabin spray kat lantai. But I respect korang masih boleh cantik dan senyum. apa pilihan yang kita ada We di sign atas up for that. We sign up for Korang that. ni boleh lari ke Geli. Aku Ya kan. kena stay situ. Kesian. You tahu tak, I kalau naik flight ada orang bau sana, I akan cakap so stinky. They don't know what. Tak lamanya. No, As a passenger. As a passenger, yes. I akan cakap sebab I Macam mana sangat you berani say like that? okay, I memang sangat allergic dengan bau-bau badan. Biar muka you tak handsome dek, biar muka you tak cantik, Jangan. tapi jangan ketibau. Ketibas tak apa. Ketibas tak apa. Jangan ketibau. Ketiak bau. Yes. Ketibas ketiak basah. You basah tak apa. I belajar ni. Sebab I memang
Sebab basah ni tak semestinya dia berbau. Check. Ketibas ketak. Okay. Ketipung. Ketipung suara gendang bertalu-talu. Okay, apa soal? Okay. Ketipus. So, Ketipus. ketibau. Wah. Sebab bila bau ni keluar, dia akan efek emotional. Oh ya. It's effect. You tahu, I pernah pergi main badminton. Court sebelah tu bau. Kod sebelah tau. Dia ibarat Kod building sebelah. sebelah sana. Kalau kat Court sini. sebelah tu, Kuatnya. dia punya bau tu, bau dia sampai. Bau Kuat tu betul. sebab ada kipas kan. Kita kat court kan, main badminton. And I tak boleh. I terus cakap, sambil main tu, I akan cakap, dah tahu dah nak main sport kan. Pakailah spray deodorant. Bau kot. I akan annoyed gila. I akan bawa muka. Kalau dalam kapal Sampai dia punya bulu-bulu. Cabut. Itu you can say it out loud. That is your personality. And then I tak cakap lah I punya harum semerbak, tapi tak adalah mengeluarkan bau-bau. Bau yang Sebab badan tu. kalau kita ni orang Islam kan, kebersihan ni adalah satu ibadah ya. Betul. Tak, tapi Setuju. passenger kena fikir lah. Ya. Kadang-kadang yang stocking busuk tu, teruskan sarung kasut tu, jangan buka. Itu satu. Ya, dia orang suka buat. Wang, ada tak yang muka yang memang kau baru bangun tidur yang masih ada lepak pillow kat sini. Kau masuk, dia macam tu. Kau ni kan flat pagi kan aku suka. Flat pagi kan murah. Flat pagi kan murah. So kita jumpalah insan-insan yang sepertiku. Terjumpalah yang baru. Yang memang kalau rambut tidur tu, rambut ni masih melekat macam tu yang Macam I bangun tadi lah. macam tu. Memang ada. Aku rasa macam aku rasa tak tahu nak buat macam mana. Tapi sepanjang aku jadi passenger flight ni kan, dah berapa lama aku terbang ni, I paling suka duduk seat last 31. Why? I tak tahu. I suka jadi the last person to out. Because I suka I tak boleh. dia depend. Macam I suka cakap thank you kat semua orang. I akan suffocated. Me personally, I suka thank you kat Bila sebelum tu. tak, I nak seorang diri cakap Aduh, thank you so much. Thank you so much macam tu. Dekat cabin crew je tau. Aku bukan thank you dekat passenger. Kau ingat aku apa? Aku last kali memanglah aku seorang last kan. Thank you kat cabin crew. Kau ingat aku thank you dekat passenger mana adanya. Orang semua dah keluar. Kau sure kau flat mana kau ni? Kau pakai bus sebenarnya. Dah tak ada orang lagi. Kadang-kadang aku cakap thank you dekat pilot. Dia nak cakap dengan semua. Dia kena kat depan. Dia kena Kau say meja aku apa ni? Dia dekat row 4. Messenger dah thank you. Kau ingat aku apa? Tak ada. Kau ingat aku cabin crew. Aku suka nak cakap thank you kat cabin crew. Apa? Cabin crew. Aku memang semua airline aku buat macam tu. Tadi Ayu buat I menangis. Ni menangis sebab gelak pula. Cathay Pacific lah paling best. I cakap thank you. Tak boleh macam tu. You kena love our national airlines. Of course. Okay. Ding. Dah nak landing dah ni. Okay. Let's go for the landing announcement. Okay. Tapi sebelum tu, thank you so much. Of course. Thank you. Great session. Thank you. Yeah. I excited gila. I ingat post malam. Excited. I'm looking Aku forward. pun excited. Semua. Kau sayu ada ni. Kita Walaupun pun, hampir di-cancel. di cancel je. Ya. Okay je. Dia serang rumah dia. Tak ada. April, thank you so much. Sama-sama. Walaupun you ada moody and stuff, you almost cancel, but you still here. Still here. Thank you, Of course. Apple. Thank you, Apple, for coming Yeah, to the yeah. podcast and sharing to all the audience. Thank you so Thank much. you to you too for being a very good team player, and thank you to Juju for always be looking beautiful and stunningly for this podcast. Thank you so much. Berapa degree tadi? Please, Degree? 35,000 feet. So sekarang kita dah descend, mungkin dah Yeah. 25,000. Prepare cabin for arrival. Check seatbelt apa semua. Fasten your seatbelt, please. Yang double ni dah. Dah. Okay. Okay. Sela. Habis sela. Bella. Oh, kan? Dah ada cerita. Ada sekali tu. Ini habis dah ni. Landing. Belt tu dekat bawah perut aku. Dia ingat aku tak pakai. Betul. Your belt please, ma'am. Dia cakap, ma'am, your belt please. Dah. Aku cakap. Pasal aku tunjuk macam ni.
Ya, Iphone. kita betul. Tak betul. I pernah menjadi cabin crew tu. Aku passenger. Tak. Cuma macam passing seatbelt. Lepas tu passenger tu yang angkat perut dia. Oh ya, kita bukan aku badan comel. Benda berlaku. Happen to me Banyak bulu tempat sini. Korang berdua ni cuma jangan banyak bergerak bulu sana sini. Aku ni. Tengok. I punya muka pun. Betul lah. Dia Nangis, man, your seatbelt. Pasal aku macam tu. Passenger ni lelaki Mak Saleh. Dia angkat perut dia. Betul berlaku tau. Ya Allah. Kau say lah tadi betul lah tu. Tunjuk kau betul cabin crew. Yes, because I need to make sure. Make sure. Yeah, the seatbelt is securely fastened. Tapi ada soalan tau. Ya ada last lah. Kalau kita tak guna tu kan, Yeah. macam I yang badan comel ni, akan turbulence memang akan terangkat juga Kalau turbulence tu macam heavy, boleh. Kalau you tak pakai maksudnya? Memang I tak. Because pemikiran I guna seatbelt tu untuk tahan kita daripada kita melambung. Betul. Kalau kita macam aku comel gini, kau jujur tau. Kalau aku tak pakai, adakah aku melambung juga? Sebab turbulence, it could be. Ayu jangan. Ayu jawablah. Ayo. Hai. Kita nak check dia punya ni safety questions daripada Evergreen Luna. I dah lama tak fly, but no matter what, Memang kena. you kena pakai. Sebab kita tak tahu turbulence tu sama ada dia heavy ke, kan, dia mild ke, kan. And selain daripada tu, in case of any emergency landing ke apa, you might be akan ke depan atau makes sense. Yeah, true. Yes. It's very true. You jangan ingat walaupun you comel, you tak akan bergerak. Kita tak tahu hentakan tu macam mana jika terjadinya. I baru faham kenapa Ayu gelak. Kenapa? Hentakan yang mana? Jahatlah dia orang ni. Macam mana ni cabin crew? Tolong aku kejap ke dia. Sampai hati kau. Ya. Okay, faham. Tapi I tak pernah, I never fail to tanya. Tapi satu lah aku nak share satu lagi tandas korang kan, memang aku kena macam 007. Apple. Pintu tak boleh tutup. Apple So nak tahu tak cara paling senang macam mana? sebentar lah. Macam mananya kalau flat? Pakai pampers. Tak nak lah. Tak nak, kita lagi tandas juga. Bagi tahu untuk salah buka nak je. gelak ke apa tau sebenarnya. Tengok tips dia. Risau aku. Tapi kan tandas korang memang ni. Satu dia dah tak fly. Tapi memang tandas korang memang. Kalau I fly I macam ini pun. You pergi tandas tak? Kalau you fly? Okay, secara jujurnya I pergi tandas untuk bersihkan je. Selama I fly 2 tahun tu I hanya pernah sakit perut sekali je. I tak pernah. Shishi adalah sekali 2 kali macam tu lah. Less than 10 lah basically. Memang I kalau fly more than 10 hours memang akan ada lah. sebab I akan Dia ke bukan tak ada keluar. sebab saya tak bukan tak boleh kita pakai kebaya lah. Tak boleh. Tak, saya akan kurang mengambil minuman. So I memang catu minuman I. Sebab tu. ya. Sebab apa? Sebenarnya it's not healthy tau. Tetapi disebabkan keadaan toilet tu sebegitu, walaupun saya kecil orangnya, Tak tapi perlu kot. Tak perlu kot sebab Tak perlu ya sebut kecil. Tak payah kau kecil. Kau memang kecil. Aku tahulah kecil. Tapi tandas korang memang aku tak. Memang satu struggle for me. Yeah. Boleh dikunci balik. okay, tapi untuk to all the CEO of Boeing and Airbus, please help all the cute people Yes. to the manage plus size people. the plus size community. the plus size community to go in your lavatory in comfortable. Yeah. Tak tahulah. Benda ni susah juga. Kan Mention nanti dekat CEO Boeing dan juga Airbus. susah juga nak cakap benda ni. Tapi it's like for me lah kan, personally as a person who having body type yang macam ni, kena sedar diri lah. Mana satu yang kena sedar diri. Komen yang komen. murni Murni saja. Tapi that's why lah I suka pergi belakang. Kenapa? Apa beza je belakang, tengah dengan Kalau depan? pergi, aku bukan business class aku duduk belakang, boleh dekat dengan tandas. Dekat dengan tandas. Sebelah macam tu je. Kau bayangkan kalau aku duduk depan, aku kena melalui lautan manusia yang tengok aku, besar dia ni. Bagaimana dia ni? tak adalah. You fikir Bukan passenger. Kadang-kadang They love to see you. Wow, Evergreen Luna. ada sekali aku tak tipu ni betul. Benda yang I cerita benda yang betul. Ada budak kecil, Mami monster. Budak kecil panggil mak dia pup macam tu.
You kacau lah. Tak ada. Aku cakap dengan mami dia, it's okay. Cakap macam tu. Tak ada cakap. Tapi dalam hati you sebenarnya Kalau budak kecil aku rasa macam tak apalah budak kecil. Tapi tengok level budak kecil mana. Kalau dia macam darjah, maybe lah darjah 3 ke bawah, aku boleh terima dia. Kalau darjah 6 buat aku macam tu, maybe aku letak kat kargo terus aku duduk atas dia. Aku duduk atas dia. Jangan jadi pengasuh. Kalau bila budak-budak kecil, Ya Allah. pengasuh mana? Kita ni macam tak landing. Ya. Tak ada. Cuba balik. Lepas ni kita boleh sambung balik cerita. Okay, landing announcement. Aduh. Apa nak buat ke? Tak. Tolong kau. This is your podcast. Come on. I macam akan tergelak ni baca je lagi. I mean kita banyak gelak. Apa aku dengar? Okay, once again. Okay. Apple, thank you so much. Sama-sama. Ayu, thank you so much. Lovely person. Thank you. I macam Cheers. I takut sebenarnya. Sebab dia nampak macam garas sikit. Betul. Dia nampak Because garas. I kena ada Oh kuda jadi my jaga. God. Lepas tu kita orang gelak. Kita ada satu momen tu yang I tahu perempuan ni Tak buat landing ni. Tak landing. Bukan. Tak landing. Dia tengok I tengok dia, aku tergelak. Kita duduk gelak sama benda gelak kat benda yang sama. Ya. So dari situ I tahu, oh Ayu ni jenis macam ni. Because dia very proper. You. Ya. Ingat I nak panggil dia Datin Sri at first tau. Amin. Amin. Puan Sri. Apalah, mana-mana lah. Mana-mana. I lepas tu someone told me that is Ayu. Oh Ayu. Ya. Nama je Ayu. Tapi very the strong. Dia pandai bawa dia. Korang lah pandai bawa dia. Minggu pandai bawa dia. Kita. Kita Alright. semua. Kita ya. Betul. Ladies and gentlemen, Sila. we are ready to land into Paris. Okay. Alright. We are ready for landing. This is the landing announcement. Ladies and gentlemen, we have now begun our final descents. This is Juliana, your host for today, alongside Ayu Omar and Evergreen Luna, thanking you for joining us on tonight's cross-chat conversations. We hope you enjoyed the pillow talks at 35,000 feet, the view, the turbulence, and the little truth shared somewhere above the clouds. Before leaving the aircraft, please remember to take all lessons, laughter, and late night thought with you. Any emotional baggage left behind will be carried into the next episode. Cabin crew, prepare doors for arrival. And to our passengers listening from around the world, thank you for flying with us. Until our next departure, stay soft, stay strong, and keep your heart at cruising altitude. Thank you so much. Kita nak Ya, macam ni. Lepas tu, begini. Okay, sampai pun. Ya. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. Dah off dekat Ah. Oh, thank you. Thank you so much. Ya, ya. Tak ambil gambar.